Exora full restore berapa harga? Okey, untuk korang yang pakai Proton Exora tu, ni depan aku ni kita ada full package untuk restore part suspension kereta Exora. Pertama sekali aku nak bagi tahu korang yang full package ni taklah semua korang kena tukar. Kalau barang korang tu masih elok boleh pakai, kita pakai balik, kita tolak je daripada quotation ni. Untuk full restore ni, barang yang korang akan dapat ialah absorber heavy duty Pro Expert 1 set, Sport Spring Pro Expert 1 set, Mounting Absorber 1 set, Bearing Mounting 1 set, Dust Cover pun 1 set, Absorber Bush, Absorber Link, Absorber Mounting Bush, Low Arm kiri kanan dan juga harga installation. So total harga untuk semua barang-barang tadi tu ialah RM2,140 sahaja. Siap dengan warranty. Korang jangan risau. So macam aku cakap, kalau ada barang yang kereta korang tu masih elok boleh pakai, kita tolak je, tak payah tukar. Korang tak nak pakai Sport Spring, kita keluarkan Sport Spring, pakai je spring asal, tak ada masalah. Dan untuk korang yang pakai Proton Exora, kalau korang berminat untuk dapatkan package full restore ni, korang contact kita orang sekarang dan book slot appointment untuk kereta korang. Untuk kereta korang, korang nak tahu full restore package untuk kereta apa, korang komen sekarang. Nanti aku akan reviewkan melalui video ni. Sebelum tu, jom follow akaun Mr. Exober. Kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.